Apa hukum penggunaan vaksin dalam penjagaan kesihatan tu? Agama larang. Pertama, ulama khilaf pendapat. Kalau kita sakit, kita wajib berubat ataupun tidak? Khilaf. Kalau satu orang tu dia sakit, dia tak berubat dan dia redha, dia tak komplain Tuhan, tak apalah, dia kata aku tahan. Adakah dia berdosa ataupun tidak? Berlaku khilaf di kalangan ulama. Wallahu ta'ala alam. Kalau itu tak menyebabkan dia komplain Tuhan dan menyusahkan orang lain, hanya diri dia sahaja, maka sebahagian ulama mentarjihkan bahawasanya dia ada pilihan. Kalau dia berubat, dia mendapat pahala kerana dia menjaga diri dia. Kerana Nabi kata, wa inna li nafsika alaika haqqa, pada diri kamu itu kamu ada hak yang mesti kamu tunaikan, yakni jaga diri. Tapi kita bila tengok orang lain sakit, kita disuruh untuk selamatkan, terutama orang di bawah kita, anak-anak kita. Jika pakar mendapati bahawasanya vaksin adalah sesuatu yang menyelamatkan, kemudian kita enggan tanpa ada satu sebab, melainkan kita ada facts yang bahawasanya vaksin ini bahaya, itu cerita lain. Kita tak ada fact, saja kita tak mau, dengan di atas sangkaan yang entah apa-apa, Yahudi lah apalah, akhirnya menyebabkan timpa penyakit kepada orang di bawahan kita, maka itu boleh membawa kepada dosa. Kerana agama menyatakan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Allah juga menyatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, jangan kamu bunuh diri kamu kerana Allah sayang kepada kamu.